Okay, sambung perbincangan kita ujian 4. Ini untuk Emil. Okay, nombor 1 jawapan dia D. Dari. Dari digunakan untuk masa, arah, tempat. Okay, nombor 2 berkawat. B. Nombor 3 A. Nombor 4 A. Terbit ni maksudnya sunrise. Okey, 5B, 6B, 7A. Okey, yang ni dia salah kerana penghawa dingin kita sepatutnya gunakan perkataan penyaman udara ataupun pendingin hawa. Yang ni air conditioner. Okey, sama ada penyaman udara ataupun pendingin hawa. Okey, nombor 8C. So, untuk 8 ni, nombor 4 ni paling pantas sekali kita tak boleh guna paling dan sekali at the same time. Okay, kena guna either one je. Okay, nombor 9B, 10B. Okay, untuk yang ni cikgu kena buka 2. Pantun nasihat. Okay. So, maksud rangkai kata badan dan nyawa menanggungkan ialah diri sendiri akan tersiksa. Inilah maksud dia. Okay. Pantun maksud. Ni rangkap pertama, 2, 3, 4, 5. Apa maksud yang dah disampaikan dalam rangkap kedua? Ketua-ketua raja duduk, jangan ditimpa papan. Diketahui ganja itu mabuk. Apakah sebab maka dimakan? Ganja jenis bahan yang memabukkan. Jawapan dia. Nasihat yang dah diberikan oleh pemantun dalam rangkap terakhir pantun ialah ini. Hangus berteh berwarna merah, mari dituang ke dalam kain. Suami yang letih usah dimarah, kelak terbang ke dunia lain. Jangan mari suami yang letih. Okey, 14. Gaya bahasa yang sesuai dalam petikan di atas ialah, jawapan dia ialah anafora. Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Kalau epifora, pengulangan kata pada akhir baris, ujung baris. Metafora contohnya dia konkret campur abstrak. Bukit-bukit harapan. Bukit-bukit tu kita nampak, harapan hope we cannot see. Okey, 15 pernyataan yang berikut adalah benar kecuali 5 pantun ini terikat. Yang lain semua jawapan dia ialah kecuali. Setiap baris mempunyai makna. B jawapan dia tak ada makna. Yang 1, 2 tu tak ada makna. Okey, kesalahan ejaan daripada kepada. Okey, yang ni pun sama daripada penempatan terawal British di Malaysia bermula dengan pendudukan mereka di Pulau Labangan pada tahun yang ni macam tak ada kesalahan. Penempatan terawal British di Malaysia bermula dengan pendudukan. Sekejap, I think pendudukan ni yang salah. Betul, pendudukan British. Penempatan terawal British dengan pendudukan mereka di pulau. Semua betul. Okey, yang ni FN tu frasa nama. So, yang ni semua frasa nama. Amar, Amalina, Alia, Bendera. Frasa nama FS, sendi nama. FK, frasa kerja, tidur. Gemar ni dia ialah gemar ni light. Kalau light, kata kerja lah. Kata adjektif. Sorry, Zat. Okay, so gemar, contoh lagi kata adjektif. Kata adjektif ni dia untuk menerangkan tentang
sifat sesuatu benda ataupun perasaan. Contohnya suka hati, gembira, seronok, sayang, cinta, riang, suka. Okay, so nombor 3, FN plus FA. FN sebab bendera itu bendera. Bendera, frasa nama. Okay, peribahasa. Muafakat membawa berkat bagai aur dengan tebing. Okay, yang ni faktor-faktor dah tak ada dah. Cikgu rasa lepas ni sekejap cikgu cek. Okay, dah. Faktor-faktor yang menyebabkan tokoh-tokoh tempatan menentang penjajah asing ialah sistem cukai baru yang diperkenalkan dan pelantikan residen British J.W.W. Birch. Okey, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, berikan persamaan perwatakan antara Datuk Merajalela dan Syarif Masaho. So, kita tulis balik dekat sini. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Persamaan dia kena ada 2 lah. Perwatakan sebab dia 3 marks 3 markah antara Datuk Maharajalela dengan Syarif Masaho ialah, contohnya dia ada banyak. Berani menentang penjajah dan mempertahankan tanah air. Tanah air tu negara kita lah. Tokoh-tokoh, okey, apakah pada pendapat saya? Okey, so kita kena salin. Pada pendapat saya, cara-cara untuk mengenang jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh silam yang memang kena salin semua, memperjuangkan kemerdekaan. Yang ni kena bagi 3. Negara ialah, contohlah, contoh meletakkan nama mereka di dalam buku sejarah. Okey, lepas tu membina kemudian kerajaan boleh membina buku mereka. Tugu tu macam dia macam tugu negara, dia gambar. Dan akhir sekali nama mereka boleh dijadikan lirik lagu supaya dapat didengari oleh generasi muda. Okay, titik. Novel tak perlu lagi sebab belum habis lagi baca. So, ini apa ni? Oh, sama. Okay, so delete this one. Okay, so done.